Pelabur asing disaran bekerjasama dengan syarikat tempatan bagi memastikan kehadiran mereka memberi nilai tambah kepada ekosistem perniagaan domestik. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu dapat membantu meningkatkan keupayaan serta memperkukuh daya saing syarikat tempatan. Ujarnya, dalam memproses pelaburan baru, kerajaan akan mengkaji ekosistem perniagaan berkaitan bagi memastikan pelaburan berkenaan melengkapi pemain tempatan. Turut dinilai jenis perniagaan, sumber bahan mentah serta aktiviti yang mahu dilaksanakan. Dia mesti pastikan bahawa dia tidak sampai level yang dia compete dengan kita punya syarikat-syarikat yang telah berjaya. Akhirnya syarikat-syarikat itu tutup kerana dia tidak boleh lawan dengan cost structure yang ada dalam tempat mereka. Kadang-kadang dia melibatkan anti-dumping. Raw material pun dia cut off because dia nak ambil market share yang kita dah ada. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Gabungan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia ACCCIM di Shah Alam. Tambahnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia juga perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan selain membawa teknologi baru. Pendekatan itu bagi memastikan manfaat kemasukan pelaburan baru dapat dinikmati secara lebih menyeluruh sekaligus merancakkan ekonomi negara.